Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum tu saya ada nak tanya antum semua yang hadir ke dalam majlis ni, siapa yang pernah sebelum ni belajar mantik di IIUM? Mungkin angkat tangan ke? Yang lain tak pernah. Okey. Macam mana awak Dr. Aiman mengajar dalam bahasa Inggeris ke bahasa Arab? Kitab tu Kurang dengar lah suara awak. Mungkin Muhammad Alim ataupun Nur Zaihah respon. Betul Ustaz, dalam bahasa Inggeris. Tapi kitabnya macam setiap SEM kadang-kadang berbeza kitabnya. Macam SEM yang last SEM, Dr. Aiman guna terjemahan English Risalah Fi'amil Mantik Syekh Fadani. Syekh Yasin Padang. Okay, so saya nak tanya lah macam mana penerimaan atau kefahaman pelajar medium in English tu. Ini faham ke ataupun ada gap sikit daripada belajar dalam bahasa Arab? Berdasarkan ni peribadi saya lah doktor, sebab saya tak biasa dengan English. Jadi ambil masa jugalah nak terjemah ataupun nak faham melalui English lah. Sebab dalam exam pun kena jawab English. Jadi dia, sebab istilah English tu dia agak susah. Susah sikit. Tak tahulah bagi saya lah. Actually subjek mantik ni adalah subjek yang penting sebenarnya. So dari segi okey untuk kita jadikan medium untuk belajar mantik sendiri pun in English. Tapi at least kita punya, sebab kalau kita tengok dalam course outline, antum tahu kan course outline dalam IIUM sendiri pun meletakkan buku-buku mantik tu dalam yang berdasarkan bahasa Arab sebenarnya. Tapi medium dia dalam bahasa Inggeris. Dia jadi macam bagi saya lah, sebab saya pun mengajar mantik juga. Dan kita perlu untuk mengajar mantik di IIUM dalam bahasa Inggeris. Dia jadi macam orang nak mengtakrifkan ma makna al-ghadanfar, dan kita takrifkan al-ghadanfar tu huwa al-qaswarah. Itu kalau di dalam ilmu ta'rif tu, pembinaan ta'rif itu adalah la yastawfi syurut ta'rif. Sebab apa? Sebab kita mentarifkan ta'rif tu ma huwa aghrabu wa ab'adu min al-mu'arraf. Kita nak mentarifkan ta'rif tersebut. Sebab kenapa didatangkan ta'rif? Sebab ta'rif itu memudahkan, memahamkan apa yang mu'arraf, apa yang nak ditarifkan, betul. Tapi bila kita menjadikan medium English dan kitabnya asalnya bahasa Arab, itu masalah lah. At least lah kita jadikan course outline kita asalnya kita memang ambil mantik Yunan untuk kita tadris kan, untuk mengajar sebagai contoh lah. Dan kita mantik Yunan tu diterjemahkan banyak ke dalam bahasa Inggeris. Ala itihal, itu saya punya pendapat lah. Mungkin yalah, bagi saya pemahaman itu, takrib untuk faham tu ialah lebih perlu dan lebih aula lah untuk dilihat balik. Ala itihal, hari ini kita akan masuk perbahasan tentang at-tanaqud.
perbahasan tentang at-tanaqud. Seperti mana yang saya sebutkan pada kelas yang lepas bahawa حينما نبدأ في والشروع في مبحث التناقض لابد أن نستحضر جميع المباحث الماضية التي سبق لنا درسناها. Kita perlu untuk ulang balik, kita perlu untuk istihdar balik, kita perlu untuk murajaah balik apa yang kita belajar pada perbahasan-perbahasan lepas. Kerana perbahasan tanaqud dan akas yang kita akan belajar selepas ini, bahkan perbahasan qiyas dan sebenarnya semuanya berkait rapat. Jadi kalau antum semua tak terkis dalam mempelajari perbahasan ini dekat atas, itu dia susah nak faham lah. Pernah dulu saya belajar mantik, saya belajar ilmu mantik terpotong-potong. Dia bukan macam ilmu mantik ni, bukan macam ilmu fiqah. Ilmu fiqah kalau kita berbahaskan dalam perbahasan taharah, lepas tu kita lompat pula pergi munakahat, lepas tu kita lompat pergi jinayat. So kita habiskan bab tu tak ada masalah. Tapi perbahasan mantik, nama pun mantik, dia terbina di atas satu konsep, dan konsep tersebut yang pertama tu membawakan kepada konsep kedua dan konsep kedua membina konsep yang ketiga. Di sini kita akan membahaskan tentang tanaqud, dan pada kelas yang lepas kunna arrafna al-mantiq, arrafna tanaqud wa syurut tanaqud, wa apa yang dimaksudkan dengan tanaqud dan apa yang perlu untuk ada pada tanaqud, apa yang perlu untuk diraikan di segi tanaqud, dan perlu untuk ittifaq pada wahdat al-thamaniyah tersebut, dan bagaimana sekarang ni proses kita nak buat tanaqud. Maklumun tanaqud itu adalah khulful qadiyatain. Kita menjadikan qadiyah tersebut, iaitu jumlah. Qadiyah itu perbahasan yang digunakan, perkataan digunakan dalam bahasa ilmu mantik. Qadiyah ataupun jumlah itu menjadi bercanggah. Kalaulah kita kata Zaidun qa'imun, jadi nak jadi jumlahnya bersanggahan dengan jumlah pertama, kita kata Zaidun laisa biqa'imin. Zaidun laisa biqa'imin. Jadi itulah menjadikan jumlah yang pertama. Kalau kita tengok, kita izham qa'imun. Jadi kita nak tanaqudkan dia, kita nak paradokskan dia, kita jadikan jumlah itu izham laisa biqa'imin. Jadi enten tengok Ana sekarang ni tengah duduk. Jadi yang benarnya adalah izham laisa biqa'imin. Jumlah izham qa'imun itu setengah berdiri adalah jumlah yang salah. Jadi yang benarnya adalah izham qa'imun. Dapat kan? Itu semua dapat? Okey. Kalau dah dapat, jadi jumlah itu di dalam bahasa Arab, dalam mantik ada banyak. Jadi dimulakan dengan jumlah yang simple dahulu, ataupun qadiyah yang mudah dahulu. Berkata Imam Al-Akhdari, dia kata fa in takun syakhsiyatan muhmalatan fa naqduha bil kayfi aw baddilah. Takdirnya. Fokus di sini. Dia kata fa in takun al-qadiyatu syakhsiyah aw muhmalah. Jika qadiyah tersebut jumlah itu syakhsiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah syakhsiyah? Siapa seorang bagi contoh? Sebut nama orang tertentu tu, seorang. Ya, jumlah syakhsiyah tu menunjukkan kepada kata nama khas. Jumlah itu ada menunjukkan kepada nama khas. Dia tidak menunjukkan, jumlah itu terdiri pada kalimah juz'i. Apa maksud juz'i? Yang menunjukkan kepada ta'in. Kalau muhmalah, jumlah itu tidak menunjukkan kepada ta'in. Contoh kita kata al-insan. Al-insan adalah lafaz yang berbentuk kulli. Kerana apa maksud kulli? Amma? Mufhimul ishtirak. Apa yang menunjukkan kepada ishtirak? Apa maksud kulliyah?
kena pada semua, setiap satu. Istighraqul afrad, dia menunjukkan kepada istighraqul afrad. Apa maksud al-kull? Makna al-kull majmu', benda yang menunjukkan pada aghlabiyah. Jadi kena beza tu. Kena beza di antara kulli dan kulliyah dan kull. Berbeza dengan al-juz'i, al-kulli lawan dia al-juz'i, al-kulliyah lawan dia juz'iyah, dan al-kull lawan dia al-juz'. Di sini apabila saya kata jumlah yang berbentuk fa in takun syakhsiyatan, Akhdari kata fa in takun, jika qadiyah tersebut, ataupun istilah lebih mudahnya, jika jumlah tersebut syakhsiyah, menunjukkan kepada subjek dia adalah syakhsiyah, subjek dia adalah juz'i, subjek dia adalah muayyan, subjek dia adalah kata nama khas, maka fanaqduha bil kaifi au baddilah. Jadi bagaimana kita nak datangkan tanaqud dia adalah dengan mentukarkan kaif. Maksud kaif di situ adalah daripada positif ke negatif. Au baddilah, maknanya baddilah yang tukar daripada positif ke negatif. Bagi contoh, kita kata Ammar qa'imun. Ammar qa'imun. Jadi cara dia, kita datangkan jumlah tersebut dalam keadaan kita tengok jumlah tersebut, Ammar qa'iman, jumlah musbat ke ataupun manfi. Jumlah itu musbat, positif. Jadi dia punya dia punya tanaqud dia, dia punya jumlah tersebut ataupun qadiyah tersebut adalah dengan menukarkan kaif, dengan kita kata Ammar laisa biqa'imin, ataupun bagaimana keadaan pun uslub yang didatangkan dalam bahasa, bagaimana corak bahasa, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa Arab atau bahasa yang kita bercakap, kita datangkan dengan menafikan, ataupun kita kata ma ammaru biqa'imin, tidaklah Ammar itu dalam keadaan bangun. Itulah yang disebut di sini, dia disebut ni Zaidun qa'imun wa naqiduha Zaidun laisa biqa'imin. Zaidun qa'imun adalah qadiyah hamliyah. Betul. Kerana qadiyah hamliyah tidak terdiri daripada syarat. Begitu juga tanaqud ini berlaku pada qadiyah syartiyah. Ada padanya syarat. Contohnya kita kata idza qumta bakiran fuzta bi barakatil waqt. Idza qumta bakiran fuzta bi barakatil waqt. Dan jumlah kat sini adalah jumlah qadiyah syakhsiyah. Qumta anta, kerana dia adalah kata nama khas. Kerana isim alam, kerana dhamair itu adalah kata nama khas dan mu'arraf yang disebutkan di dalam ilmu nahwu. Fanaqiduha, adapun naqidnya adalah laisa idza qumta bakiran fuzta bi barakatil waqt. Dapat kan? Jelas? So, tolong respon sebelum saya nak melangkah kepada begitu juga disebut di sini, dia kata fa in takun syakhsiyatan au muhmalatan. Takdir dia fa in takunil qadiyatu muhmalatan. Jika qadiyah tu muhmalah, maksudnya dia adalah qadiyah juz, dia adalah qadiyah kulliyah, dia adalah qadiyah yang menunjukkan kepada kata nama am, qadiyah yang dia punya mawdu' dia ataupun subjek dia adalah kulli. Bagaimana naqad dia, kita punya nak datangkan dia punya tanaqud dia dengan kaif, menukar kaif. Contoh kita kata al-insan jins. Al-insan adalah kata yang mana menunjukkan kepada jins, lafaz kulli, kerana al-insan kulli sebab dia tidak menunjukkan kepada ta'yin. Kita kata insan, siapa insan? Kita kata Ammar dan
Muhammad. Kerana benda itu bukanlah jins, kerana benda itu bukanlah qadiyah syakhsiyah, dia bukan kata nama khas. Jadi bila kita kata al-insan haiwan, naqiduha, lawan dia adalah al-insan laisa bihaiwan, kerana qadiyah itu adalah qadiyah yang muhmalah, dan disebutkan oleh al-Akhdari di sini, fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah, begitu juga qadiyah itu muhmalah, fa naqduha bil kaifi aw baddilah, maka tukarlah kaifnya dan tukarkanlah dia punya positifnya kepada negatif. Al-insanu haiwan, dan kita tukar kepada al-insan laisa bihayawan. Al-insan haiwan dan al-insan laisa bihayawan. Ini yang difahami dalam bait yang disebutkan tadi. Fa in takun syakhsiyatan muhmalah fa naqduha bil kaifi aw baddilah. Jika qadiyah tu muhmalah ataupun syakhsiyah, maka cara untuk naqadnya adalah cara untuk naqad dia adalah tukar dia punya kaif daripada positif ke negatif. Al-insan haiwan, naqid dia adalah al-insan laisa bihaiwan. Yang mana betul? Yang mana satu betul? Insan haiwan atau insan laisa bihaiwan? Insan laisa bihaiwan? La, al-insan haiwan. Al-insan haiwan yang betul. Kerana apa maksud insan haiwan? Insan adalah sebahagian daripada haiwan. Dan insan laisa bihaiwan, insan itu bukan daripada haiwan, sebab melihat kepada, bukanlah maksudkan kepada hakikat di sini. Maksud haiwan di situ, yang dimaksudkan haiwan pemira adalah jins. Kerana haiwan itu adalah apa yang benda yang hai, yang ada unsur kehaiwanan. Sebab manusia ada unsur kehaiwanan. Di bawah haiwan itu adalah ada gajah, ada pelbagai haiwan. Jadi bila sabata tarf wa kadhib al-akhar, jika insan itu benar, haiwan, jadi insan laisa bihaiwan tidak benar. Itu menunjukkan bahawa itu qadiyah, itu penghujahan dalam qadiyah. Seperti mana saya terang tadi tentang qadiyah qadiyah syakhsiyah, itu izham qaimun, izham laisa biqaimin. Jadi awak tengok sekarang ni saya sedang duduk. Jadi izham qaimun itu adalah qadiyah yang kadhibah, maka naqid dia yang lawan dengan dia adalah salah. Kembali kepada bait yang telah disebutkan, saya nak masuk detail sikit. Al-Akhdari kata fa in takun syakhsiyatan aw mumalah. Kalaulah qadiyah tu syakhsiyah atau mumalah, maka tukarkanlah daripada positif ke negatif, dari negatif ke positif. Itu cara dia. Tapi ulama melihat, mengkritik Al-Akhdari. Ulama yang datang selepas Imam Akhdari mengkritik Akhdari dalam natijah dia, istintaj dia. Dia punya kesimpulan dia, mengatakan cara untuk menaqadkan, menjadikan naqid kepada muhmalah ini adalah menukarkan dia punya kaif saja. Kerana ar-rajih disebut sini, tengok dalam nas, ar-rajih 'inda al-manatiqah anna al-qadiyah al-muhmalah al-mujabah tunqadu bil kulliyah salibah. Kerana qadiyah yang muhmalah sini, qadiyah muhmalah. Sebab kenapa qadiyah muhmalah? Kerana al-insan muhmalah sebab dia bukan syakhsiyah. Dan haiwan di sini adalah predikat dia. Dia adalah qadiyah yang muhmalah, yang mujabah, yang positif. Qadiyah yang muhmalah, yang positif ini fi quwwati muhmalah, dia fi quwwati juz'iyah mujabah, fi quwwati
juz'iyah mujabah. Dia pada kekuatannya pada keadaan yang qadiyah yang ada padanya sur. Qadiyah ada padanya sur. Apa maksud qadiyah yang ada padanya sur? Qadiyah yang diikat dengan sur, dengan benda yang dibentengkan, dibenteng dengan sur. Sur dalam, bukanlah dibina badannya batu dan bata sebenarnya. Dia sebutkan jumlah itu diikat dengan sur, iaitu kullu ataupun ba'du. Dan sur sama ada positif ataupun negatif. Kullu kada ataupun laisa kullu, iaitu sur yang kulli yang positif dan laisa kullu sur kulli yang negatif. Ba'du adalah sur juz'i yang positif, laisa ba'du sur juz'i yang negatif. Jadi kata-kata al-insan haiwan pada hakikatnya adalah seolah-olah kita kata ba'dul insan haiwan. Ba'du al-insan haiwan. Ba'dul insan haiwan adalah qadiyah yang juz'iyah mujabah. Qadiyah yang juz'iyah mujabah. Qadiyah yang ada padanya sur yang positif. Adapun bagaimana cara nak mendatangkan kaedah jika qadiyah yang ada padanya sur, kaedah yang datang ada padanya sur, maka kita akan tukar sur dia kepada apa yang sebaliknya. Kalaulah surnya adalah di sini adalah muhmalah, di sini adalah juz'iyah, sebab di sini ba'dul insan adalah juz'iyah, haiwan, ba'dul insan haiwan, juz'iyah juz'iyah mujabah, di sini adalah juz'iyah yang sebahagian dan mujabah yang positif. Lawan kepada juz'iyah adalah kulliyah. Lawan kepada mujabah adalah salibah. Sebab tu disebut sini lakin ar-rajih 'inda al-manatiqah al-qadiyah al-muhmalah tunqadu bi kulliyah salibah. Kerana li'anna al-insan hayawan fi quwwati ba'dil insan hayawan. Kerana kita kena tengok dulu qadiyah tersebut. Kerana qadiyah yang ada sur, kalau sur dia kul, kita naqad dia dengan juz. Kalaulah qadiyah yang sur tu adalah positif, kita tukar juga kaif dia, kita jadikan negatif. Di sini bila kita kata al-insan hayawan huwa fi quwwati ba'd al-insan hayawan, ba'd al-insan adalah juz'iyah mujabah, juz'iyah lawan dia adalah kulliyah. Mujabah di sini lawan dia salibah. Oleh demikian, kullu al-insan haiwan lawan dia adalah kulliyah salibah. Jawapan dia adalah kullu laisa kullu insan bihaiwan. Laisa kullu insan bihaiwan. Laisa kullu insan bihaiwan. Itulah jawapannya. Dia punya naqidnya. Sebab tu dah disebutkan sini juga wa kadzalika naqilu qadiyah al-muhmalah salibah. Seperti kalau kita kata al-insan laisa bihaiwan. Al-insan laisa bihaiwan. Al-insan laisa bihaiwan itu adalah fi quwwati juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah. Sebab dia muhmalah di sini seolah-olah dia juz'iyah. Dia juz'iyah salibah. Bila juz'iyah salibah, juz'iyah dia punya lawan dia adalah kulliyah. Salibah lawan dia adalah mujabah. Jadi dinaqadkan di sini dengan wa huwa fi quwwati ba'dil insan laisa bihaiwan. Ba'dil insan laisa bihaiwan ila juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah lawan dia
kulliyah mujabah. Juz'iyah lawan dia kulliyah. Salibah lawan dia mujabah. Maka kulliyah mujabah, kita kata kullu insan haiwan, dia adalah qadiyah yang yang kulliyah yang mujabah. Bila kita tengok yang insan laisa bihaiwan, ialah kadhibah. Manusia itu bukan haiwan, itu adalah qadiyah yang kadhibah. Jadi lawan dia adalah kullu insan haiwan. Boleh faham ke tak? Pening kepala sikit. Ni di antara kalau ulama mengkaji, di antara tempat yang mana ulama istidrak. Yang ulama mendapati bagaimana kesalahan beberapa yang diletakkan oleh Imam Al-Akhdari lah dalam nazamnya. Sebab itulah Akhdari walaupun macam tu, dia tidaklah menunjukkan kekuatan Akhdari dalam ilmu mantik. Dia menulis seperti mana dia tulis ilmu mantik ni dalam keadaan umur dia 21 tahun. Saya selalu sebut. Sebab tu dia kata wal uzru haqqun wajibun lil mubtadi wa li bani 21 sanah. Dia kata wal uzru haqqun wajibun lil mubtadi. Kan memberi keuzuran kepada orang yang mubtadi. Dia sahaja menamakan diri sebagai mubtadi walaupun dah menazam kan. Wali bani 21 sanah ma'dziratun maqbulatun mustahsanah. Ma'dzirah yang keuzuran yang maqbulah pada zaman sekarang, yang mustahsanah. Umur 21 tahun dah boleh menulis ilmu mantik. So dia kata wala siyama fil ashiril quruni al-jahlu wal fasadu wal futuni. Khususnya pada kurun ke-10 hijrah ni, yang banyak-banyaknya kejahilan, banyaknya fasad, banyaknya fitnah. Kalaulah kita nak ni kurun 10 kurun yang kelepas. Tambahlah kita dia wafat pada kurun ke-8, ke-9, ke-10. Tambahlah hijrah sekarang ni kurun ke-15 hijrah. Tambahlah banyaknya fasadnya, kejahilannya, futun, fitnah-fitnah pada zaman sekarang. Dan apakah yang bila saya baca bait ni selalu saya memotivasikan diri saya, apa yang kita buat bila kita umur 21 tahun ni. Kita 21 tahun masih lagi meminta duit kepada mak ayah kita lagi, masih lagi jadi budak susuan lagi. Ini himmatul rijal haddimu zibal. Himmah kepada azaman kepada seorang lelaki itu ataupun seorang manusia itu, gunung pun dia dapat tembuskan. Kita dapat buat terowong dalam gunung, yang mana orang zaman dulu tak boleh nak fikir macam mana nak pecahkan gunung, seperti mana telah disebut oleh kalam Arab. Di sini kembali kepada tanaqud di sini, seperti mana yang akan didatangkan dalam bait yang sebelum tu disebut. Nampak sini kata tanaqudun khalful qadiyataini fi kaifin wa sidq wahidin amrun kufi. Kita arifkan di sini 63. So dia datangkan bait yang ke-64, dia kata fa in takun syakhsiyatan aw mumalah fa naqduha bil kaifi an tubaddilah. Jadi ulama mengkritikkan muhmalah di sini. Muhmalah ini di sini dia ada padanya tanda soal. So ulama menyebutkan wa in takun mahsuratan bitsuri fa naqdu bididdi surihal madhkuri. Kalaulah qadiyah tersebut disurkan, dicakupi dengan sur, iaitu kulli ataupun juz'i, maka kalaulah qadiyah tu kullu, naqid dia adalah juz' ba'du. Kalaulah qadiyah tu ba'du, naqid dia adalah kullu. Sebab tu dia datang kaedah sini fa in takun mujabatan kulliyah, kalaulah qadiyah tu positif dan dia datang dengan kulliyah, lawan dia sebaliknya. Mujabah lawan dia salibah, kulliyah lawan dia juz'iyah. Wa in ataupun sebaliknya, wa in takun salibatun kulliyah, jika dia adalah
qadiyah dia adalah salibah, negatif, lawan dia positif. Kalau dia qadiyah itu adalah kulliyah, lawan dia juz'iyah. Akan tetapi muhmalah di sini diihtimal. Bila kita muhmalah fi quwwati ba'du, fi quwwati juz', dia ada pada kekuatan juzuk, bahagian ba'du. Jadi juzuk ni terbagi pada dua, sama ada juz'iyah salibah ataupun juz'iyah mujabah. Kalaulah dia adalah juz'iyah salibah, maka lawan dia, naqid dia mujabah kulliyah. Kalau juz'iyah mujabah, kalau yang juz'iyah yang positif, lawan dia adalah salibah kulliyah. So dapat kan? Boleh dapat tak? Dapat. Ustaz, Ya. yang apa, minta maaf Ustaz, tumpang tanya. Yang tadi apa, kritikan ulama terhadap bahagian muhmalah tadi. Macam mana Ustaz dia punya kritikan? Okey. Di sini kita boleh tengok bait yang ke-64 ni. Imam Akhdari kata bagaimana kita nak buat tanaqud. Tanaqud di sini dia kata in takun syakhsiyatan. Jika qadiyah tu syakhsiyah, seperti mana qadiyah tu dimulakan dengan kata nama khas. Contohnya Zaidun qa'imun. Jawab syarat apa dia? Naqduha bil kaif. Tukarkanlah kaif dia. Maksudnya tukar kaif, tukarkan positif kepada negatif. Contoh saya kata amirah mujtahidah. Amirah mujtahidah. Jadi kita tukarkan sebab amirah mujtahidah itu adalah qadiyah yang syakhsiyah. Tukar dia, kita datangkan dengan keadaan positif, negatif. Kita kata amirah ghairu mujtahidah. Bila saya dapat tengok amirah mujtahidah, maka qadiyah yang amirah ghairu mujtahidah itulah qadiyah kadhibah. Amirah mujtahidah itu qadiyah sadiqah. Kan? Jadi ulama di sini mengkritik bagaimana cara Imam Akhdari katakan kalaulah qadiyah itu muhmalah. Cara dia adalah menukarkan kaif saja. Seperti mana qadiyah muhmalah, seperti kata al-insan. Al-insanu hayawan. Insan itu adalah haiwan. Al-insan hayawan, qadiyah dia adalah qadiyah muhmalah. Kenapa? Kerana subjeknya, kerana maudu'nya tidak dimulakan dengan kata nama khas, tidak dimulakan dengan juz'i, perkara yang kalimah juz'iyah, kerana kalimah dia kulli yang mufhimul ishtirak. Sebab al-insan dia tidak menunjukkan kepada siapa-siapa, dia menunjukkan kepada individu. Jadi al-insanu haiwan, dia bukan lawan dia al-insan laisa bihaiwan, kerana al-insan haiwan fi quwwati, pada kekuatan ba'dul insan haiwan. Kerana qadiyah muhmalah itu menunjukkan kepada juz'iyah. Qadiyah muhmalah menunjukkan kepada juz'iyah yang disur, yang diikat. Seolah-olah kalau orang kata al-insan haiwan, menunjukkan kepada makna ba'dul insan haiwan. Ba'dul insan haiwan. Tak tengok lagi betul ke tak? Ba'dul insan haiwan adalah bukan dia adalah qadiyah ba'dul insan, dia adalah qadiyah yang juz'iyah. Hayawan, ba'dul insan haiwan, qadiyah juz'iyah yang mujabah. Lawan dia adalah salibah kulliyah. Ba'dul insan haiwan kerana juz'iyah lawan dia kulliyah, mujabah lawan dia salibah. Jadi awak kata apa? Kullu insan hayawan. Ba'dul insan haiwan, ba'dul insan haiwan, awak kata laisa kullu insan, laisa kullu insan bihaiwan, sebab laisa adalah salibah, awak datangkan dengan kul, laisa kullu insan bihayawan, bukanlah semua manusia adalah haiwan. So dapat tak? Dapat Ustaz. Sebab itulah ulama ulama tak setujulah bila Akhdari letakkan macam dia al-insan laisa bihaiwan semudah itu, sebab takdirnya ada ba'du di depan itu. Ya, seolah-olah di fi quwwat, dan kita memahami bila kita semua al-insan haiwan fi quwwati ba'd al-insan haiwan. Difahami di segi bahasa macam tu. Begitu juga kalau juz'iyah
juz'iyah mujabah ni, kalau saya kata al-talaba mujtahidun. Saya kata pelajar-pelajar saya di dalam, tak beri contoh untuk semua. Pelajar di IRK, at-talaba fi IRK mujtahidun. Semua mujtahidun tak? At-talaba min IRK kuliah ilmi wahyi mujtahidun. Talabah tu dia qadiyah syakhsiyah ataupun muhmalah? Dia adalah qadiyah muhmalah. Walaupun qadiyah kita tak tashkhiskan siapa talabah tu seorang-seorang, sebab talabah ni ataupun kita kata talabah mujtahidun. At-talabah yajtahidun. Sebab bila dia fi quwwati ba'du talabah yajtahidun, bukan fi quwwati kull talabah yajtahidun. Bukan fi quwwati talabah yajtahidun, sebab mustahil dari segi akal ni yata'aqqal anna kull talabah yajtahidun, bila diitlakkan secara at-talabah yajtahidun bermakna ba'd talabah yajtahidun, sebab waqi'nya mengatakan bahawa ada orang yang fail, ada orang yang lulus, ada orang yang cemerlang, ada orang yang tak cemerlang. At-talabah yajtahidun muhmalah, tapi dia pada fi quwwati, pada makna juz'iyah mujabah. Lawan dia adalah salibah kulliyah, iaitu awak kata laisa kullu talabah mujtahidun, ataupun kullu talabah laisa bimujtahidin. Jadi itu salah lah qadiyah di sini, dalam bab ni qadiyah salibah laisa kullu talabah bimujtahidin, maknanya salah lah. Ada pelajar yang mujtahid, ada pelajar yang tak mujtahid. Jadi maknanya mujabah juz'iyah tu benar. Dapat kan? Jadi nak menunjukkan bahawa di dalam matan Akhdari ni dia tak sepi daripada kritikan. Di dalam matan Al-Akhdari ni tak sepi daripada kritikan ulama'. Akan tetapi kita melihat di sini bagaimana ulama' mengkritik ulama' dengan adab, dengan ilmiah, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Kalau antum nak tengok bagaimana ikhtilaful ulama' dalam mengkritik, cuba tengoklah syarah-syarah, beli syarah kepada Sulam, bagaimana ulama' tanawul pendapat Akhdari ni dalam menceritakan muhmalah ni, adakah dia punya lawan dia dengan tukar kaif saja tanpa tukar sur. So dapat kan? So ini ada sikit faedah bila kita membincangkan tentang qadiyah muhmalah ni ataupun qadiyah juz'iyah ni kan. Muhmalah itu fi quwwati juz'iyah mujabah. Pada fi quwwati juz'iyah. Tak kisahlah juz'iyah. Kalau qadiyah tu muhmalah yang berbentuk salibah, maka lawan sebaliknya. Kalau kita kata contohnya talabah laisa at-talabah la yaqra'una al-mantiq. At-talabah la yaqra'una al-mantiq. At-talabah la yaqra'una al-mantiq. Di situ talabah adalah qadiyah yang muhmalah. La yaqra'una al-mantiq adalah muhmalah yang padanya yang salibah. Muhmalah salibah ini fi quwwati juz'iyah salibah. Bagaimana kita nak naqid dia? Talabah la yaqra'u al-mantiq, pelajar tidak mempelajari ilmu mantiq. Lawan dia adalah mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah. Sebab juz'iyah lawan dia kulliyah, salibah lawan dia mujabah. Jadi kita kata kullu talabah yaqra'una al-mantiq. Di sini yang benarnya adalah yang salibah lah. Bila kelas ni tak semualah orang mengaji kelas kan, orang tertentu saja. Jadi mujabah yang berbentuk salibah tu salah, kerana bila salah yang pertama, yang kedua tu benar. Muhim ala itihad. Al-juz'iyah ni apabila kita kata at-talabah yaqra'una al-mantiq, pelajar itu mempelajari ilmu mantiq fi quwwati al-juz'iyah,
salibah, al-juz'iyah mujabah. At-talabah yaqra'una mantiq, pada kekuatan ba'du talabah yaqra'una mantiq. Juz'iyah mujabah sebab dia positif. Apa hukum yang sebaliknya? Kalau apabila kita hukum sebaliknya, maksudnya hukum yang kalau kita tak menakadkan, kita tak nakidkan dia. Kita sebahagian daripada pelajar mengaji ilmu mantiq. Adakah sebahagian yang lain mengaji ataupun tak? Di sini ulama mengatakan la yadullu ba'd al-akhar la yaqra'una al-mantiq. Ini al-baqi, kita pelajar, sebahagian daripada pelajar mengaji ilmu mantiq, adakah menunjukkan sebahagian lagi tak mengaji mantiq? Ulama kata sebahagian dibagi fi hukmi al-maskut anhu, pada hukum yang disenyapkan padanya. Ini cara ulama untuk mengistinbatkan hukum. Kalaulah perkara yang disebutkan dalam syarak kaedah, tapi kaedah ni tak boleh naik. Kerana ada padanya qaid lah, tidak boleh menggunakan secara umumnya. Kalaulah kita kata hadha laisa hadha ba'du hadha haram, sebahagian daripada perkara ini adalah haram. Adakah sebahagian lain tak haram? Jawapannya adalah sebahagian daripada perkara lain itu fi hukmil maskuti anhu. Kita tak boleh mengistinbatkan dengan dalalah pemahaman di situ bahawa bahagian, kalau dia kata sebahagian daripadanya haram, ada sebahagian lain adalah adakah haram, adakah halal? Tak semestinya benda itu halal, tak semestinya sebahagian lain itulah haram. Kerana al-hukum tersebut maskut anhu, kena untuk dibahaskan, di analisis adakah benda itu halal ataupun haram. Mungkin boleh baca sedikit, Amar? بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتم التناقض في القضيتين؟ إذا كانت القضية شخصية أو مهملة فنقيضها تبديل الكيف، الإيجاب أو النفي، فذلك بتغيير القضية الشخصية أو المهملة من الإيجاب إلى النفي أو من النفي إلى الإيجاب، ويلزم منه صدق واحد وكذب أخرى. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. وأمثلته: القضية الشخصية زيد قائم، نقيضها زيد ليس بقائم. Ini pada contoh kepada Zaidun qa'imun, Zaidun laisa biqaim, contoh kepada qadiyah hamliyah. Sini dia akan datangkan kepada qadiyah asyartiyah yang bermula dengan syarat pada ta'liq. إذا قمت باكرا فزت ببركة الوقت، نقيضها ليس إذا قمت باكرا فزت ببركة الوقت. Teruskan. القضية المهملة: الإنسان حيوان، نقيضها الإنسان ليس بحيوان، لكن الراجح عند الراجح. Ini adalah pendapat yang rajih, bahawa al-muhmalah fi manzilati juz'iyah. Kalaulah muhmalah itu mujabah, dia adalah bi manzilati juz'iyah mujabah. Kalaulah muhmalah itu adalah yang salibah, dia fi manzilati juz'iyah salibah. لكن الراجح عند المناطقة القضية المهملة الموجبة تنقض بكلية سالبة، لأن الإنسان حيوان في قوة بعض الإنسان حيوان. Di sini saya tak terang, sepatutnya saya tambah sikit lah. Sebab saya kata muhmalah di sini adalah
Macam insan haiwan, dia tunqadu kulliyah salibah. Jadi muhmalah al-insan haiwan itu fi quwwati ba'd al-insan haiwan. Tapi apakah dia punya naqid dia? Naqid dia adalah kulliyah salibah. Iaitu lawan dia adalah kullu insan laysa bihaiwan. Kullu insan laysa bihaiwan. الإنسان وكذلك نقيض القضية المهملة السالبة تنقض بكلية موجبة، فقولنا الإنسان ليس بحيوان كاذبة، فهو في قوة بعض الإنسان ليس بحيوان، ونقيضها كل إنسان حيوان صادقة. Ini yang saya sebutkan tadi, apakah hukum yang maskut anhu, hukum yang baki pada juz'iyah menunjukkan kepada aksu dalika sebelum kita menakidkan dia ataupun tidak. Dia adalah pada tempatnya adalah hukum maskut anhu. إثبات الحكم عن البعض لا يفيد نفيه عن البعض الآخر، نحو بعض هذه الدار غير متقن بناؤه، فلا يدل على أن البعض الآخر بناؤه جيد متقن. Contohnya awak kata ba'du dar. Hadith ba'du hadith dar غير متقن بناؤه. Ni jumlah yang juz'iyah yang salibah. Atau salibah juz'iyah. Boleh je nak dapatkan awal kan akhir kan. Jadi bila awak kata sebahagian daripada rumah ini tidak, pembinaannya tidak kemas, ia tidak bermaksud sebahagian yang lain adalah kemas dan elok. Sebahagian yang lain fi hukmil maskut anhu, pada hukum yang tidak menunjukkan elok, kita kena analyze dululah, analisis dulu sebahagian yang lain adakah elok atau tak elok. Dia tidak selalunya tidak memahami daripada sebahagian yang lain adalah elok. Fala yadullu an anna ba'd al-akhar bina'uhu jayyidun mutqanun, innama hukmul ba'd al-akhar hukmu fi hukmi maskuti anhu. Dapat? Sambung baca sikit lagi. Fala yadullu على أن البعض الآخر بناؤه جيد متقن، وإنما حكم البعض الآخر في حكم المسكوت عنه. Okey, kita sambung pula. Selepas dibahaskan tentang qadiyah, sebab qadiyah seperti mana yang telah disebutkan, qadiyah sama ada syakhsiyah ataupun muhmalah ataupun musawwarah. Betul? Qadiyah sama ada syakhsiyah ataupun muhmalah ataupun musawwarah. Maksud musawwarah disurkan, apa maksud sur ni? Dibentengi. Dibentengi. Ahsanallahu ilaik. Dibentengi dengan sur juz'i ataupun kulli. Jadi sini susah sikit sebab saya nak kena tulis. Kalau ada whiteboard tu memang sangat mudah lah untuk saya terang. Jadi sur ataupun kulli ataupun juz'i sama ada, dan sur kulli itu terbahagi berdua, ataupun positif atau negatif. Contohnya kita kata al-insan haiwan, qadiyah yang muhmalah. Kalau kita nak sur dia dengan sur kulli, kita kata kullu insan haiwan. Di situ jadi sur kulli yang mujabah. Kalau kita boleh jadikan qadiyah tersebut kulli yang salibah, seperti mana kita kata laisa kullu insan bihaiwan. Begitu juga qadiyah sur dengan juz'i, dia ada positif dan negatif. Kita kata ba'dul insan haiwan, itu adalah juz'iyah mujabah. Kalaulah kita datikan dia salibah, kita kata ba'dul insan laisa bihaiwan. Oleh demikian sur ini, qadiyah al-musawwarah ni terbagi kepada 4 secara detailnya. Detail dia ada 4. Jadi bagaimana nak nakidnya? Nak nakid dia fa naqiduha bididdi suriha ba'da tabdili kaifiyah. Cara dia adalah untuk kita menukarkan sur dan kita menukarkan kaif. Kalaulah contohnya pertama sur kulli mujabah, lawan dia sur juz'iyah salibah. Dan yang kedua, kalaulah sur kulli salibah, lawan dia sur juz'i mujabah. Kalaulah sur dia adalah juz'i mujabah, lawan dia sur kulli salibah. Kalaulah qadiyah itu juz'i
salibah, lawan dia kulli mujabah. Jadi ada 4. Jadi yang pertama seperti mana mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah, naqidah, salibah, juz'iyah ni. Bila dia mujabah, lawan dia salibah. Bila kulliyah, lawan dia juz'iyah. Seperti mana kita kata kullu insan haiwan, naqiduha, kita datangkan dengan salibah juz'iyah, kita kata laisa, menunjukkan kepada salibah. Juz'iyah, ba'du, laisa ba'dul insan haiwan. Maksudnya salah satu daripada betul, salah satu daripadanya salah. Kullu insan haiwan, laisa ba'dul insan haiwan, bukanlah sebahagian daripada manusia haiwan. Yang betulnya adalah qadiyah yang pertama. Begitu juga kalaulah qadiyah tersebut didatangkan dalam jumlah qadiyah yang hamliyah. Sebab ni naqid ni boleh jadi dalam hamliyah, boleh jadi dalam syartiyah. Kullama kanat syamsu tali'atan kana ad-daw'u mawjudan. Ini adalah mujabah kulliyah. Lawan dia laisa da'iman idza kanat syamsu kana ad-daw'u mawjudan. Bukanlah tak semua ni laisa di sini adalah menunjukkan kepada salibah. Da'iman, laisa da'iman, menunjukkan kepada juz'iyah, laisa da'iman, maknanya kepada kadang-kadang. Begitu juga kita kata kullu nafsin dha'iqatul maut, lawannya laisa ba'dun nufusi dha'iqatul maut. Laisa ba'dun nufusi dha'iqatul maut. Dan seterusnya salibah kulliyah. Kalau kulliyah tu yang surut yang kulli, yang salibah. Naqiduha salibah, lawan dia mujabah. Kulliyah, lawan dia juz'iyah. Seperti mana yang didatangkan dalam contoh ni. Contoh kita kata la syai' minal insani hajbi hajar, dia adalah salibah yang kulliyah, lawan dia juz'iyah mujabah. Kita kata ba'dul insan hajar. Sebab itulah disebutkan oleh Nazim di sini, dia kata wa in takun mujabatan kulliyah, jika qadiyah itu mujabah kulliyah, dia lawan beza salibah. Mujabah lawan dia salibah, kulliyah lawan dia juz'iyah. Wa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Ataupun sebaliknya, wa in takun salibatun kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Tapi dia tak terang pula, wa in takun salibah juz'iyah, dah terang kat sini, tak perlu dah nak ulang balik. Dia tak perlulah nak kata wa in takun salibatan juz'iyah naqiduha mujabatan kulliyah, tak perlu dah nak terang pula wa in takun juz'iyatan mujibatun juz'iyah naqiduha salibatun kulliyah. Sebab ini dah menunjukkan kepada ini dah tunjukkan kepada ini, dia sudah mencukupi menunjukkan kepada salah satu di antara yang lain. Cuba baca Amma. التناقض في القضايا المصورة، وإن كانت القضية محصورة بالسور الكلي أو الجزئي فنقيضها ضد سورها بعد تبديل كيفها، وبيان ذلك كالتالي: موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. كل إنسان حيوان نقيضها ليس بعض الإنسان حيوان. كلما كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا نقيضها ليس دائما إذا كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا. كل نفس ذائقة الموت نقيضها ليس بعض النفوس ذائقة الموت. سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. لا شيء من الإنسان. Minta tolong tambahkan yang kedua tu. Kullama kanat asy-syamsu tali'atan kana ad-daw'u mawjudan. Sebab ni tak dihilangkan dia punya khabar kana di situ. Teruskan. سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. لا شيء من الإنسان بحجر نقيضها بعض الإنسان حجر. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. Setakat itu saja. Siapa ada persoalan? Tak ada, Ustaz. Nampak macam pening kepala semua kan? InsyaAllah boleh. Kita berhari raya dahululah. Makan rendang dulu, makan ketupat dulu. Nanti kita
kita try untuk revise balik. Kerana benda ni bagi saya kita mula dulu untuk kita macam panas badan dululah. Nanti kita akan buat sedikit murajaah kerana dan sambil tu murajaah lah sedikit perbahasan-perbahasan yang dibahaskan pada kelas-kelas yang lepas tentang sur, tentang takhaluf, itu tabayun, itu perbahasan-perbahasan yang penting yang memerlukan adawatul bahs, memerlukan adawat dalam perbahasan dan menganalisis, bahkan penganalisis kehidupan keseharian kita. Kalau macam tu, insyaAllah kita jumpa pada kelas yang akan datang. Saya cubalah untuk jadikan sebagai huduri bi'idhnillah ta'ala. Dengan itu kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ajar. Kan ajak kelas lepas. Biarkan aku tidur.